Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah sekian lama cakap je tidak bersiar, hari ini alhamdulillah saya bersama dengan Firdaus Syatir akan partner saya, dan kita ada tetamu istimewa. Kita bawakan anda Ustaz Ridwan Abu Bakar. Dia suruh saya sebut dengan betul nama dia, Ustaz Ridwan Abu Bakar. Ya, saya. Dia popular antaranya ketika convention ataupun muktamar PAS edisi rampas mic Ustaz. Malam ni mic Ustaz tidak akan dirampas. Ya, terima kasih. Dan saya masa tu saya tertarik dengan Ustaz, pergi ambil mic, beritahu bahawa Islam ini tertegak dengan hujah. Kalau salah Ustaz boleh betulkan. Ya. Jadi saya betul-betul lah terkesima bahawa tak percaya bagaimana parti PAS ketika itu boleh lari sedemikian rupa. Jadi Firdaus Syatir, apa nak mulakan dulu? Saya sebenarnya Jeming, turning point saya berminat dengan Parti Amanah ni adalah apabila saya melihat video Ustaz Ridwan ni lah. Pada masa tu dah lampas lagi. Macam mana kaitan dengan Parti Amanah? Bukan. Bila Ustaz lompat dah. Sebab sebelum tu viral lah video tu. Jadi kita tengok lah sosok seorang Ustaz ni kan, yang berani cakap kan. Lepas tu 2015 Amanah ditubuhkan. Jadi saya masuk Amanah 2016, awal 2016. Jadi rentetan daripada video Ustaz. Ni follower Ustaz awal lah. Follower daripada awal lagi. Jadi soalan pertama saya. Soalan panas ni Ustaz. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Panas dia. Petang tadi panas sikit. Petang tadi panas sikit. Okey, soalan yang kedua memang panas. Ustaz telah pun berada dalam satu parti di mana parti itu berdaftar namanya Parti Islam Se-Malaysia. Dan Ustaz sendiri berlatar belakang seorang Ustaz dan mengajar di masjid. Bagaimana Ustaz boleh meninggalkan parti keramat ni, parti yang dianggap agama, dan masuk pada parti baru, Parti Amanah? Bagaimana Ustaz boleh terfikir sedemikian rupa tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau boleh sikit lah, kita sama-sama ingat benda yang lama. Saya ingat saya lahir dalam keluarga PAS. Ya. Duduk dalam kawasan pondok. Firdaus bisa pergi rumah saya. Memang dalam kawasan pondok. Duduk dalam keluarga yang alhamdulillah, keluarga yang memberikan didikan agama dan sudah tentulah lebih dekat kepada PAS. Kemudian bila saya duduk dalam PAS, taklah tinggi sangat, cuma duduk dalam PAS dalam barisan utama jugalah di peringkat kawasan. Tujuan masuk PAS tu sudah tentulah tujuannya adalah kerana tertarik dengan apa yang kita sebut adalah untuk mendaulatkan Islam di Malaysia. Tapi bila tahun 2012 2011 gitu, sudah mula asalkan untuk kononnya mengembalikan PAS kepada keaslian, ataupun istilah dalam PAS ni dia panggil as-salah. As-salah ni maksudnya kita nak balik PAS ni mesti jadi sebuah gerakan Islam yang pure, dipimpin oleh ulama dan sebagainya. Dan pada waktu itulah saya mula saya rasa macam Islam bukan macam ni. Kalau kita scroll balik yang kita tulis lama-lama, saya ingat tahun 2011 2010 saya dah mula menulis tentang dua gejala yang cukup bermasalah dalam PAS. Yang pertamanya adalah istilah jaga jamaah. Istilah yang keduanya adalah ulama. Saya dah mula mempertikaikan, betulkah dalam PAS ni ada begitu ramai ulama? Itu titik mulanya. Soalan dia, betulkah dalam PAS ni ada ulama yang betul? Ada banyak ulama. Terlalu ramai ulama dalam PAS. Dan kalau kita ingat masa muktamar PAS di Kota Serang sebut, saya tak ingat tahun bila, tapi pada waktu itulah dibawa dalam usulnya untuk mewujudkan Dewan Ulama PAS di kawasan-kawasan. Sebelum itu tak ada. Kemudian bila nak dibawa, akhirnya usul tu dipindah jadi macam hanya dalam PAS kawasan ni hanya ada urusan ulama. Dia bukan dewan. Sekarang ni dah diluluskan jadi dewan dah. Setiap kawasan ada dewan ulama lah. Dia ada dewan ulama. Cuba bayangkan, PAS ada, kita katalah 180. Kita katalah 180 kali dengan satu kawasan kena tubuh 10 orang ulama. PAS ada berapa? 1000 berapa? Berapa Ustaz tadi? 180 10 orang. 10 orang. Minimum
1800 ya? 1800 Ulama yang ada. ulama. Lepas tu ahli-ahli dewan ulama, bila dewan dia kena ada muktamar, dia kena ada mesyuarat agung tahunan. Siapa dia sebenarnya? Betulkah ulama ni? Ni Okay, saya nak potong tu lah. Saya nak potong. Okay. Sebab betul kan ulama. Okay. Kalau kita kembali kepada sekarang. Okay. Melihat kepada yang berlaku di parlimen. Sehingga kan ada, terutamanya ahli parlimen di Kedah lah, mencelakakan orang lain. Jauh Kalau lah. betul dia ada 1,800 ulama, kenapa perkara-perkara tentang mencelakakan orang lain, memperlekehkan penjawat awam, adakah ulama pasti tak tegur benda ni? Sebab tu saya kata kita kena pergi kepada perbincangan yang cukup asas dulu. Bila dia mempermudahkan untuk memberikan gelaran ulama. Ini asal pakai jubah, asal pakai sangkal. Ni baru RM25. kalau kita nak kan. Jadi dia pakai jubah, dia sudah diiktirafkan sebagai ulama. Sedangkan ulama itu asasnya adalah ilmu. Sifatnya adalah khasyatillah, takut kepada Allah Ta'ala. Itu kan. Tapi bila dia mempermudah-mudahkan, akhirnya dia akan nampak bahawasanya siapa yang duduk dalam PAS, maka setiap perkara yang keluar daripada dia tu seakan-akan adalah mewakili kepada suara agama ajaran agama. Ini yang masalah dia. Sebab tu saya kata, kalau saya sendirilah, asasnya adalah 2010, 2011, saya dah mula tertanya-tanya tentang dua perkara. Yang pertama, dalam apa keadaan sekalipun PAS, mesti kita kata menjaga jamaah, mengutamakan jamaah. Dan yang keduanya adalah tentang keulamaan itu. Okey, bila dia bawa sampai sudah ada tentang membahagikan hak ni adalah jebon, ini adalah anti ulama dan sebagainya. Kemuncaknya adalah di Muktamar Batu Pahat tahun 2014. Jadi pada waktu itu dari segi pemikiran orang PAS sudah ada dua. Satu kelompok yang nak menjahanamkan Islam yang diwakili oleh PAS, dan satu lagi adalah kelompok yang nak mempertahankan asalah, keaslian perjuangan Islam itu. Jadi bila bawa sampai saya ketika mana muktamar tu, saya dah aja sebut kat kawan-kawan, saya pergi tu dengan niat saya tak mau cakap dah. Saya tak nak bercakap. Saya tak mau cakap. Okey. Saya perwakilan. Okey. Saya masuk. Bila masuk, masa sepanjang jalan nak masuk ke Dewan Muktamar ataupun kemah yang dijadikan sebagai Dewan Muktamar tu, saya bersama dengan yang di-Pertua PAS Sekolah Kedah waktu tu. Okey. Datuk Engineer Fakhruzi Zawawi. Sepanjang jalan ni ada budak-budak ni maki dia, kata kepada, kerana pada waktu itu dia telah menubuhkan PASMA. PASMA, yes. Jadi PASMA ni Datuk Fakhrul lah. Datuk Fakhrul. Okay. Dia presiden PASMA. PASMA ni dianggap sebagai keluar daripada jamaah Islam lah, menubuhkan jamaah dalam jamaah dan sebagainya. Kan? Jadi saya ketua penerangan kawasan, dia adalah yang di-Pertua kawasan. Jadi bila mengiringi masuk tu, kita tengok, kita rasa nak panas. Bila kami duduk muktamar, berlaku ucapan dasar. Selepas ucapan dasar tu adalah perbahasan perwakilan, perbahasan ucapan dasar. Waktu tu saya ingat yang membahas untuk menyokong usul ucapan terima kasih atau ucapan dasar itu dibawa oleh perwakilan Johor, disokong oleh Melaka. Dan Melaka yang menyokong pada waktu itu adalah Haji Yuhaizat, yang lah di Supol KPKM, Supol Menteri KPKM. Lepas tu lepas Melaka tu ada sampailah kepada wakil wilayah persekutuan. Wakil wilayah persekutuan adalah Ustaz, dia tulis di situ namanya Azhari Yaakob. Imam Masjid Kuala Lumpur tu. Dia pensyarah UTM. Dia nama dia Azhar Yaakob. Ya, bukan tu baca doa tu. Baca doa tu lah. Baca doa tu lah. Okey. Jadi dia pada waktu itu dia mewakili kawasan mana? Kawasan yang dalam wilayah tu lah. Dalam wilayah kawasan yang UM kat Pak Bukit. Kawasan Lembah Pantai. Lembah Pantai. Lembah Pantai. Yang perwakilan lain adalah Nasai. Yang perwakilan lain pada waktu itu adalah saudara Nasai Ismail. Jadi bila dia berucap, saya ingat di depan kami itu adalah wartawan daripada wartawan lah, sebuah wartawan. Kami di belakang Kuala Kedah. Di sebelah kanan kami perwakilan daripada Kuala Krai. Okey. Kuala Krai waktu tu saya ingat Ustaz Latif. MP Kuala Krai lah dia. Ya, masa tu adun lagi kot. Masa tu dia masih adun. Dia timbalan speaker.
Oh, timbalan speaker. Okey. Dan dia ada, Masa tu dia ketua pemuda lah. ya, Ustaz Zul Yaakob. Yaakob BYB, okey. Dan adalah perwakilan daripada ni. Apa Menik Urai tu? Abang apa? Uji. Beji. Beji. Jadi ni perwakilan daripada Kuala Krai lah. Sampai bila Ustaz Azhari Yaakob ni, dia tulis itu Azhari Arifin, dia ubah nama dia ubah nama pak dia. Jadi dia berdoa. Dia gaya dia adalah gaya berdoa. Bila dia berdoa, waktu tu saya tertanya-tanya, dan orang kita ni sensitif dengan doa. Orang kita ni bila berdoa dia kena angkat lah kan. Macam Guru Nazilah dekat Dataran Merdeka tu lah. Tak angkat jadi masalah lah kan. Jadi bila dia jadi macam tu, Ustaz di Azhar ni, dia berdoa angkat. Tapi bila saya tengok sampai dia menyebut 2 butir barwa, 2 nila, dia sebut dia bola tu kan. Saya pun pada waktu tu, saya cerita bagi banyak lagi. Boleh. Bagi supaya ya, ramai tertanya, 10 tahun orang tertanya-tanya doa itu. Dan doa itu viral, tidak pernah diterjemahkan. Hari ini kita minta tak ulas. Ya, hari ni saya cerita sikit. Boleh. Okey. Lepas tu apa berlaku? Saya duduk sembang, saya pun lepas tangan lah. Lepas tu saya tengok sebelum tu masa bahas laporan tahunan dan juga minit muktamar tu, waktu tu Ustaz Zul Yaakob ni dah bangkit dah. Dan dia waktu tu dia ada kritik beberapa benda lah, terutamanya tentang pelabelan pada waktu itu Anwar Inas, Erdogan dan lain sebagainya lah kan. Dia dah mula kritik label tu, dia dah mula kritik. Lepas tak apalah, balik pada ni, waktu tu bila doa dia tu makin ni, dan dia berlaku tawar menawar dengan speaker, dengan apa nama pengurusi tetap, Datuk Abu Kasim, Allah yarhamu. Pada waktu tu saya tak apa lagi, tapi tiba-tiba satu orang wartawan Cina, nombor dia saya masih simpan. Wartawan Cina ni dia kalih kat saya, dia kata, you all bergaduh sama-sama, tiba-tiba kenapa libatkan Tuhan? Wah, tu yang Ustaz sebut dalam ucapan tu lah. Ya, itu yang menyebabkan saya capang telinga. Yang Ustaz cerita dah tu. Wartawan tertanya-tanya. Ya, apakah ini doa? Kamu bergaduh dengan sama-sama kamu. Kamu tak bersetuju sama-sama kamu. Kenapa kamu libatkan Tuhan? Kan? Okey. Ini yang menyebabkan saya terus pergi. Saya bangkit, saya pergi. Ketika mula sidang tu, di depan wartawan tu ada satu rostrum. Saya pada cadangan saya nak pergi di rostrum itu, dan sorry saya nak cakap, saya pergi tengok rostrum itu telah dipindahkan. Tak ada. Saya patah balik. Dia makin tambah lagi, makin ganas lagi doa dia. Okey. Saya kata, Ustaz ni, saya pun pergi. Okey. Ni cerita dia selepas 11 tahun yang saya 11 tahun yang lalu. Saya pergi di situ, saya pergi di rostrum, dia tengah bercakap tu, saya berdiri belakang dia. Dan saya kata, Ustaz, sudahlah. Ustaz dah tegur? Saya tegur. Okay. Dan pada waktu itu perwakilan daripada Bagan, Mamak, dia bangkit, pergilah. Dia ni lah yang mula promote. Dia marah Ustaz ke dia marah kepada? Dia marah kat saya. Bukan Ustaz bagi tegur dia. Lepas tu saya tak apalah, saya kata ini jadi masalah kan. Kita pun antara berani dengan takut kan lah. Saya pergi ke pintu. Di pintu tu, dia di sebelah rostrum tu ada satu pintu untuk keluar masuk kan. Saya pergi, saya tengok, dan saya waktu tu saya cukup kesian tengok muka orang yang berdiri di pintu tu. Bila kita cermin di pintu tu kan, kita nampak muka orang yang berdiri tu apa? Kuala Langat Morib tu, Hasnul. Dia duduk berdiri, doa tu sedang maki hamun dia. Doa tu pasal tu dia kata yang menjadi barwa tu lah. Barwa tu merujuk kepada Syarif Syuib dengan Hasnul tu lah. Isu Selangor Pak Abu tu kira. Pak Abu dengan mana doa tu dia dengar lah. Dia duduk depan tu. Saya tengok sayu, saya tengok dia. Alamak. Lepas tu saya pun tak apalah. Saya kata, saya patah balik. Dah dia orang tak benar keluar daripada pintu tu kan. Saya patah balik. Sama dengan saya patah balik tu, kalau tengok tu betul, waktu tu Ustaz Azhar ni dah habis dah doa. Saya pun kalih. Rostrum tu kosong lah. Rostrum tu kosong. Saya kali-kali tengok ini memang rezeki lah. Bukan rezeki, Allah telah pemenuhi Ustaz dia. Rezeki lah. Saya pun duduk lah situ. Saya pun ke rostrum tu. Dan pada waktu itu Ustaz Abu Kasim
Allah yarhamuh, dia kata, ya saudara Ridha Abu Bakar perwakilan daripada Kuala Kedah. Dia pula sambung. Kalau dengar tu, dia kata ada apa? Ya. Saya pun kata, saya minta pengurusi tetap untuk buat ruling, dan itulah keluar seterusnya. Jadi apa yang menyebabkan saya pergi ke Rosrum tu, dan pada saya dia adalah kemuncak. Lepas tu kalau tengok Yasin mewakili Dewan Ulama, lepas tu apa nama Fadli Syari, dia bukan mewakili pemuda, saya rasa dia mewakili Kelantan pada waktu itu. Dia perwakilan-perwakilan yang datang setelah itu mula agresif lah. Dan mula bercakap tentang apa nama masuknya aliran pemikiran yang liberal dalam jamaah dan sebagainya. Nak rosak jamaah, kita dah tak mau macam ni. Dia dah main benda-benda yang seumpama itu. Jadi apa yang membawa saya pergi situ, setelah dua persoalan yang paling penting, satu tentang jamaah dan keasliannya, dan yang keduanya adalah tentang ulama tu. Itulah yang membawa, bila dengar pula si wartawan Cina ni, dia kata you all bergaduh sama-sama pasal apa dia, itu yang menyebabkan saya pergi. Dan saya rasa tak boleh lah Islam yang digambarkan dengan cara ganas kan. Ustaz, saya nak minta Ustaz ulas juga dari sudut konteks dalam agama Islam, dari segi hukum hakam lah. Okey, sekarang ni dia gunakan doa itu seolah senjata. Dia memang doa ni senjata orang mukmin. Tetapi sebagai contoh, ketika himpunan Turun Anwar membaca kunut nazilah, lepas tu dalam parlimen membaca kunut nazilah dan meletakkan di sasaran adalah sesama Islam. Dan hari itu pun dalam muktamar PAS itu disasarkan timbalan presiden PAS, yang ni presiden amanah. Dari segi agama Islam, bolehkah kita seolah-olah nak menunggang doa ini menggunakan kepentingan peribadi kita, tapi nak minta orang ramai amin. Lalu kata kita telah diaminkan oleh 1000 perwakilan. Apa komen dalam segi peragama ni? Dia macam ni. Memang doa ni dia main dalam dua dimensi. Satu, dia main dalam dimensi doa tu sebagai ibadah. Satu lagi, doa sebagai senjata. Kan kita sebut hadis Nabi sebut doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Satu, dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, doa itu adalah senjata. Doa silahul mukmin. Jadi ketika mana kita nak menggunakan senjata, dan kepada siapa kita boleh guna senjata, ini yang sepatutnya diperbahaskan. Jadi doa sebagai ibadah, kita nak minta untuk diri kita sendiri kesejahteraan, kebaikan dunia akhirat, kita nak minta lulus dalam peperiksaan, kita nak minta kita menang pilihan raya, itu silakan sebagai doa, sebagai senjata orang mukmin, sebagai apa nama ibadah kan. Tapi bila kita dimusuhi, maka pada ketika itu kita menggunakan doa sebagai senjata. Okey, terhadap siapa yang kita boleh berdoa? Kan? Satu, kalau kita tengok sejarah kunut nazilah tu sendiri, kunut nazilah tu, kunut tu mesti dalam sembahyang. Luar sembahyang mungkin dia tak ada namakan kunut. Boleh tak kita mendoakan untuk kemusnahan orang lain? Boleh. Terhadap siapa? Musuh-musuh Islam. Terhadap orang yang telah jelas musuh Islamnya itu. Okay. Ini soal politik je. Ini satu persoalan politik. Tambah dalam doa 2014 tu, persoalannya adalah perbezaan pandangan dalam sebuah jamaah politik. Ni geng presiden ni, timbalan presiden. Ya, itu saja persoalannya. So tak kena sakan lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Dan pada saya, tapi kalau tak boleh, di mana suara 1,800 ulama ini? Kenapa dalam PAS tak ada yang tegur ke? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah yang diulamakan tu pun sebenarnya bukan ulama pun. Saya pun bukan ulama. Ya. Tapi sebenarnya yang diulamakan tu ulama sungguh ke? Ustaz, dalam PAS ni dia tak ada ke satu kita kata kriteria nak jadi ulama? Nak jadi ulama PAS ni macam mana mesti sekian. Dia kalau ada kriteria tu baru boleh jadi ulama. Kata kalau kita tengok kalau Jasin tu, kalau tu ulama teruk lah. Dia macam ni. Dalam perlembagaan PAS, saya tak ingat dah lah, saya pun 10 tahun dah keluar PAS tapi dalam perlembagaan PAS dia sebut tentang keanggotaan Dewan Ulama. Dia sebut seorang ulama tu pernah belajar Islam, Pak Senawi, sekurang-kurangnya Pak Senawi, dan seorang yang ilmam ni maksudnya mendalam memahami Islam lah. Adalah sekurang-kurangnya dia ada. Tapi secara praktikalnya
Tanpa kita menafikan siapa-siapa. Tanpa kita menghina apa-apa jawatan dan kerjaya lah. Seperti saya nak sebut. Ada ketua Dewan Ulama PAS kawasan yang dia hanya dalam teksi. Tapi dia punya background education dia bukan daripada aliran pengajian Islam. Tak mengaji pondok pun. Tak mengaji pondok. Ada token restoran. Tapi ulama ekspres lah ni. Ini ulama express. itu sebab saya kata dia kemungkinan yang pertama, ulama tu sendiri hak dalam PAS tu sebahagiannya bukan ulama pun. Mana kita boleh dia pun pengkagum ya. Ulama jadian. Ulama jadian. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia ulama sungguh. Saya dari segi keilmuan, beberapa orang kita contoh dia Ustaz Hadi. Ustaz Hadi. Ya, kita tabik. Dia tu ulama betul. Berilmu lah. Dia dalam sejarah Malaysia, tanah Melayu ni, saya ingat orang yang tulis tafsir Al-Quran cukup 30 juzuk lengkap ni. Saya ingat 100 tahun dulu Tok Wan kepada Datuk Mahfuz. Nama dia Haji Said Ibrahim. Ayah dia, anak dia salah seorang nama Haji Umar. Haji Umar, anak dia lagi nama Haji Mahfuz. Itu dia tulis tafsir Nurul Ihsan dalam bahasa Melayu cukup 30 juzuk. Lepas tu saya ingat bekas mufti Kelantan Haji Makno, Datuk Haji Noor Ibrahim, Syekh Abdullah Basmeh, dia ada tulis tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Lepas tu lama dah tak ada orang tulis tafsir. Tunggu jadi dia tulis tafsir At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran 30 juzuk lengkap. Saya rasa dari segi keilmuannya Tok Aziz, Tok jadi. Kita tak pertikaikan ilmu. Dari segi keilmuan. Saya ingat dari segi keilmuan ramai juga dalam PAS lah ni. Saya kalau ketua ulama tu saya tanya-tanya sikit. Sebab kita kata kalau PAS ni dia sebenarnya nak masuk dia declare Kedah tu, ulama Kedah tu. Dia PAS dia declare dia ada berapa juta ahli kan. Seramai-ramai juta tu kan. Mestilah ada orang yang cerdik pandai dalam bidang agama. Sebab tu saya nak pergi kepada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama tadi ni adalah ulama jadian. Kemungkinan yang kedua ulama. Tapi akhirnya bila dia duduk dalam politik ni, orang politik ni ialah Jemi pun orang politik, Firdaus orang politik, biasa pegang jawatan politik. Tapi orang politik ni ada satu benda lah sebenarnya. Mengakulah orang politik ni dia ada satu kepentingan lah. Tak bosan, itu tak salah. Tetapi jadi saya nak kata pertimbangan dia yang utamanya adalah pertimbangan kepentingan. Itu yang menyebabkan kita kata berapa ribu orang ulama dalam PAS pun akhirnya dia tidak mengutamakan yang sebenarnya dalil kata macam mana. Tapi dia mengutamakan di mana celah yang kita boleh masuk. Tapi akhirnya dia rosak imej Islam itu. Masalahnya dia mengaku ulama, tetapi dia bukan ulama. Ustaz kata tadi PAS nak bawa kepada ustaz yang PAS yang asli. Lalu keluarlah ustaz daripada PAS. Tetapi adakah kalau kita tengok kalau MB Kedah boleh berkaraoke pukul 3 pagi dengan perempuan yang bukan muhrim dia tu, adakah itu PAS asli? Di Kedah ada ketua ulama dia. Saya macam ni. Saya macam ni. 2011 saya minta kepada Ustaz Zulkarnain Abidin. Saya pergi, saya ingat masa tu saya Allahyarham Haji Nan. Masa tu Haji Nan dalam PAS lah. Dan YB Nasir. Saya bawa pergi buku yang berjudul Al-Ummah Hiyal Asl, ditulis oleh Syekh Ar-Raisuni. Saya bawa pergi di Perlis, jumpa Ustaz Zul di sebuah kedai capati. Saya kata, Ustaz, kok mana sekalipun Ustaz kena terjemah buku ni. Apa yang menyebabkan saya suruh dia terjemah buku ni? Satu tentang konsep beragama dan dalam politik lah. Itu satu benda. Tapi di bahagian belakang buku ni, dia menulis tentang muzik. Mi tak hidup zaman tu mungkin. Firdaus hampa dua-dua sama. Hampa tak hidup zaman satu ketika asal kata muzik ni haram. Kita hidup. Saya pernah berdebat dengan ustaz budak kecil, budak kecil yang macam yang sekarang dekat macam tu, pasal muzik. Saya pernah berdebat dah dulu. Satu ketika, kata 3 masa tu. Satu ketika orang panggil hitam putih cara pemikiran. Dalam PAS sebenarnya sudu tak boleh makan dulu
Haram. Itu mungkin lagi awal lah. Mungkin lagi awal lah. Tapi kalau satu ketika muzik ni, saya ingat saya sembang dengan Dr. Muhaimin. Saya tanya bernostalgia lah. Saya rasa bila agak-agaknya lagu negaraku dinyanyikan dalam muktamar PAS. Dalam muktamar PAS. Itu saya tak tahu. Dr. Muhaimin kata dia tak ingat tahun bila. Tapi ketika itu arwah Datuk Haji Salahuddin menjadi ketua pemuda PAS. Okey, Pak Ustaz ada. Dan dia yang mencadangkan. Oh. Dr. Muhaimin yang mencadangkan. Okey. Dan di peringkat Dewan Pemuda ni terima elok. Muktamar tahun seterusnya, kalau tak salah saya ingat sekitar tahun 2000, saya ingat dalam zaman kepimpinan Ustaz Hadi lah. Datuk Salahuddin lah yang bawa dalam mesyuarat PAS Pusat untuk dijadikan salah satu agendanya adalah agenda wajib lagu negaraku. Waktu tu akhirnya diluluskan tapi dengan undi. Dan undian tu mengikut kata Dr. Muhaimin, undian tu Dr. Muhaimin dah AJK PAS Pusat waktu tu. Undian tu adalah dengan kalah tipis 1-2 undi saja. Okey. Yang menang. Jadi waktu tu lah yang barulah dia lagu negaraku dinyanyikan. Saya secara peribadi saya menyanyi lagu, saya baru berusaha untuk menyanyi lagu negaraku ni dalam program Nunji yang pertama yang kita buat di masa dalam PAS pun tak terima dia lagi. Saya tak nak. Tak nyanyi lagu Dalam Nunji pun boleh terima. Nak menyanyi lagu negaraku macam mana? Kan? Tapi negaraku lagu patriotik sekarang kita terima. Sekarang ni dia karaoke. Nanti selalu. Jadi akar dia satu ketika tu terlalu hitam putih tu sampai seluruh muzik dia tolak. Seluruh muzik. Waktu tu nasyid diterima Ustaz? Tak. Tak terima lagi waktu tu? Ustaz Hasan Syukri ni Ustaz Hasan Syukri bawa kumpulan El Suraya. Perang. Ustaz ada Dr. Muhaimin. Muktamar di Shah Alam di stadium Melawati. Ingat awal-awal 2011 ataupun 2008 2009 gitulah. Awal-awal perintah di ni kan. Waktu tu dia bawa kumpulan apa? Dalam muktamar orang marah dan sebagainya. Okey. Poin saya itu asas dia duduk dalam pemikiran. Okey. Sampai satu ketika dia kontradik tu. Satu hitam putih dalam pemikiran. Yang keduanya apa? Yang keduanya apa nama saya nak guna istilah apa? Walak melampau ni. Walak melampau keyakinan asal pemimpin buat boleh saja. Boleh. Inilah yang dia gabung tu. Satu cara fikir dia adalah hitam putih. Okey. Cara fikir yang kedua tu asal yang buat tu adalah pemimpin apa pun tak apa. Sebab tu bila Nusi berkaraoke pukul 2-3 pagi dengan siapa kan, ketua dia ulama PAS kata apa? Ketua dia ulama PAS kata tak apa. Pasal apa? Hak dia adalah usaha dakwah. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim gecok sikit lagu tu, gecok sikit ya. Ribut sampai ini apa dia macam-macam lah kan. Okey. Sebenarnya ambil hati dulu. Dia kerana pertembungan antara pemikiran hitam putih dia dengan suci dia tu. So adakah terkena pada hadis ni manda'a ila asabiyah? Bila kena time dia tak tegur. Adakah ini berkena? Tanpa kita sebut terhadap mana-mana pihak lah. Perbuatan macam tu memang kena lah. Inilah asabiyah. Dia gabung satu ketika terhadap orang lain dia kira hitam putih. Muzik tak boleh, gencok tak boleh. Tapi bila dia buat boleh. Ini masalah dia. Jimmy, saya tak ingat tu bila. Jimmy ingatlah, Jimmy mengingat muzik Mawi menang tu bila? 2003 je tu lah. Masa tu yang arwah Tok Guru panggil ke Kelantan dia. Arwah Tok Guru panggil ke Kelantan. Arwah Tok Guru panggil ke Kelantan. Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah pi demo di sana. Kan? Dewan Pemuda PAS Kedah ada sampai jadi esko apa kan. Pi di Kelantan tu demo marah kepada atas asas Tok Guru buat kan pada waktu tu. Kerana hak hitam putih tadi ni. Asal kata muzik tak boleh apa semua ni. Okey kan. Sampai satu ketika bila yang buat tu kita tak apalah. Yang buat tu kita ni contoh dia
yang apa nama Sanusi karaoke ni, Sanusi karaoke ni lah. Tak ada ulama tegur. Tak ada pemuda. Bahkan ulama pergi kata tak apa pula. Pemuda tak berdemo. Tak ada lah. Sebab apa? Dia dua kaedah tadi ni. Kaedah hitam putih terhadap orang lain dan kaedah kalau pemimpin kita saya tak kata dah lepas kata maksum, tapi macam pemimpin kita tahulah ini takkan pemimpin kita nak buat lawan dengan Islam. Satu lagi apa yang Ustaz katakan tadi, dia mesti ada kepentingan. Maknanya di situ dia nak tarik undi anak muda. Jadi dia okey je lah. Dan politik ni saya ingat ni saya cerita ya. Waktu dia panggil apa? Mesyuarat tahunan PAS. 2015. 2015 mesyuarat tahunan PAS. Waktu tu bos Jeming dia bertanding yang di Pertua PAS kawasan Anak Gajah. Lawan dengan satu orang. Yang merasmikan mesyuarat agung tahunan tu adalah apa nama Datuk Amiruddin. Ya. Okey. Di Derayan Tunggal, Derayan Tunggal. Markah tu. Habis tu waktu pemilihan perasmi dan juga yang dipertuapas kawasan tu naik lah atas tu. Duduk makan. Lepas tu macam mana lepas tu sambutan kekalahan dia tu disambut dengan takbir. Bila Chief Azli Zahari kalah ni. Bila dia kalah. Saya tak ingat nama calon yang lawan dengan dia tu nama apa. Takbir. Sambut dengan takbir. Kita akan rasa di sama-sama parti ni sambut kemenangan dia dengan membesarkan nama Allah macam kita dah berlawan dengan kapit lah. Lepas tu tak apa. Lepas tu dia saya nak tunjuk tentang perspektif memahami politik tu lah kan. Lepas tu di Kedah pun kami di Kuala Kedah kami tak kalah lagi. Lepas tu saya dengan Haji Nasir bersatu YB Kuala Rotan, kami pergi nak tengok kawasan Datuk Seri Nizar di Kampar lawan dengan Ustaz Supian. Ini betul kawasan Datuk Seri Nizar kalah juga. Cara sambut pun takbir juga. Kira jamaah kita ni dapat terselamat dah daripada pok-pok liberal faham kan. Tu kami pun jalan. Akhirnya buat keputusan pergi berjalan nak tengok, nak cari titik dalam politik ni. Saya ingat kami pergi ke Batam. Saya, YB Nasir, Biadri dan juga On Timbalan Speaker tu lah. On dia main daripada Johor, kami pergi daripada Subang. Nak di Johor aku kan orang di Subang. Okay. Kami dari Subang ke Batam. 3 orang. Turun sana. Lepas tu kami buat satu pergi sembang tengah laut tu. Makan di kawasan restoran terapung. Dan kami buat 2 benda. 2 benda resolusi di situ. Yang pertama saya duk aja sebut dan balik pada itulah saya membenarkan resolusi tu. Bahawa politik ni ada pintu masuk, tak ada pintu keluar. Okey. Dia akan pusing tu, dia tak akan jumpa pintu keluar. Itu satu politik. Yang keduanya adalah politik ni persoalannya adalah tentang kepentingan. Lalu kita nak memasuki kepentingan kita tu, kita kena tengok satu kepentingan lain. Kepentingan lain yang lebih besar. Lain yang lebih besar tu dah boleh jadi agama, boleh jadi bangsa, boleh jadi ideologi kita dan sebagainya. Apa masalah kepada kawan-kawan PAS? Masalah mereka adalah tadi ni satu hitam putih dan mereka bina takdis. Mereka saya rasa macam ni lah, satu ungkapan Arab kata dalam pemikiran mereka, man kana ma'ana fahuwa qidis wa man laysa ma'ana fahuwa iblis. Siapa yang bersama dengan kami suci, siapa yang beza dengan kami iblis. Inilah, buatlah apa pun. Contoh dia tadi kita kata, contoh dia adalah apa nama di isu menyanyi karaoke. Berbanding dengan gencok sikit gitu kan. Salah, ini apa haram apa. Musafahah di salam lelaki perempuan. Ada perbincangan PK. Ada perbincangan PK. Ada orang yang sama di kalangan pimpinan PAS. Ya Allah, dia masuk benar lah. Ketika zaman PAS dalam pilihan raya kecil di
saya tak mahu sebut nama di pilihan raya kecil di Sungai Limau tahun 2013. Salam dengan Nyo. Salam dengan Nyo. Tapi waktu tu tak apa. Siapa dia? Ulama Abbas kata tak apa, khilaf, memang ada pandangan. Memang Syekh Qardawi ada pandangan yang seumpama tu. Dan Syekh Qardawi pada gambar dia salam dengan Syekhah, dengan Syekh Hamzah, apa nama, isteri kepada apa nama Raja Qatar sebelum ni. Syekhul Azhar ada, Syekh Ali Jumaah ada. Yalah, tak apa. Cuma saya nak kata bukan itu isu tu. Isu dia asal kata hampa buat Boleh semua. mana salah ni bila hampa tu bukan kumpulan kami. bukan kumpulan kami. Okey. Itulah yang menyebabkan bila dia kata ini Okey, kita dah banyak tentang PAS ni. Satu last. Saya nak tanya pasal PAS ni. Okey, Ustaz. Saya nampak ada kejayaan apa yang PAS buat ni adalah yang pertama dia cuba untuk meletakkan naratif ulama ni adalah dia. Anak murid lepas dan juga Islam ni adalah PAS. Di mana amanah peranan parti amanah untuk memperbetulkan benda ni? Okey. Yang pertama, dalam satu ketika ulama lain pada ulama PAS ni akan disebut kata ulama kerajaan, ulama makan, dan benda tu memang masuk. Sokong belakang-belakang. Sebab tu kalau saya tengok video-video saya ni, kalau komen-komen tu berapa dapat daripada DAP. Cakap tentang Islam pandai, tapi dia tak ada siapa pun yang menjawab secara hujah. Tak ada. Semuanya dia akan main sentimen tu kan. Satu. Yang keduanya adalah kalau kita kata perbuatan PAS tu Islam. Dia mungkinlah dia tak sebut kata PAS tu Islam, tapi dia kata perjuangan Islam, kerajaan kita, Islam. Okey. Apa yang amanah buat? Amanah keluar 10 tahun ni. Kalau perasan tak perasan sebenarnya kita punya kejayaan yang paling besarnya adalah menarik PAS supaya mula berbincang dengan cara hujah lah. Sama ada hujah dia tu boleh diterima atau tidak, masalah yang kedua. Tapi dia dah mula kena carilah, binalah hujah. Dia terpaksa juga. Dia terpaksa. Pasal dah ada alternatif lain ni. Ini yang kita buat. Yang kita buat. Satu ketika siapa yang keluar daripada jamaah Islam, dia mengaku dia satu-satunya jamaah Islam. Dah. Dia tak boleh sebut dah. Dia tak boleh sebut dah. Sekurang-kurangnya dia tak boleh sebut dah. Dan saya tengok ada beberapa pimpinan PAS pun dah mula satu ketika tu sampai guna ayat Quran. Kullu man 'alaiha fan. Dia tukar kullu man 'alaiha pan. Menteri Besar Kelantan lah ni kan. Ella ni sebahagian daripada Kajang Madani. sebahagian daripada pemimpin PAS dah, Datuk Tuan Ibrahim dah mula sebut tentang amanah dah. Baru ni saya tengok pemuda tu nama apa? Nazir apa? Afnan. Bukan ada. Dia dulu adalah dia raja buat podcast dekat lah. Dia baru dia ada sebut tentang kita kena hormatilah amanah ni, kita kena sebut nama yang dia sukai. Ada. Ada betul ada. Nazir ke apa? Dia macam Pak Kedah tu ya? Dah bukan. Dia PAS dia dulu ketua penerangan pemuda PAS, saya rasa Cecil PAS. Saya rasa. Dan dia ni podcast dari Jalan Pahang. Okey. Dia dah sebut benda tu. Jadi maksud dia, dan ramai dah sebenarnya orang dah mula terima kan. Dan saya rasa dia mula makin meluntur lah. Meluntur. Jadi ada amanah buat. Jasa amanah pada saya kalau 10 tahun ni antara yang paling besarnya adalah bila PAS makin luntur lah daripada nak menyatakan takfir secara terbuka tu. Dan kalau tanya saya lah, antara peranan kita seperti mana dalam parlimen, dia dah tak boleh nak fitnah, dia tak boleh nak guna ayat Quran sesuka hati dia. Kerana kita boleh lawan dia. Kita seperti mana Ustaz kata, kita akan berani hujah. Kerana itu pemuda mana berani untuk ajak berdebat. Yang takut kan adalah PAS. Adalah PAS. Ustaz ni berkali-kali cabar PAS untuk berdebat. Dia tak berani. Saya pernah cabar Zaharuddin Muhammad. Dia ayam. Bagi nama suka, dia suka lah. Dan atas tajuk kalau kita kata tentang politik Islam ni, insya-Allah kita boleh kita sedia. Kita tak kata kita hebat. Kita kata kerana kita pegang, kita bersedia. Kerana kita berpegang, kerana kita sokong kerana hujah, bukan kerana emosi, bukan kerana taksub, bukan kerana asabiah.
Ya. Okey Ustaz, berbalik pada soalan yang Ustaz sebut tadi ni. Kita nak Ustaz beri gambaran cerita sebenar. Ramai ada tuduh Hamadah ni khadam DAP. Jadi sebenarnya betul ke tak ni Hamadah khadam DAP? Dia cerita dia macam ni. Cerita dia ada dua keadaan. Yang pertama, saya rasa ketika mana PAS berkawan dengan DAP, PAS berusaha untuk melunturkan dirinya. Okey. Tidak, dia bukan keputusan. Dia bukan keputusan. Hal ni yang saya kata apa? Sifat melampau PAS tu. Kalau kita sebut Huluk. kalau kita sebut bahasa Arabnya huluk. Kan? Dia melampau. Sikit contoh dia kan. Allah Taala ampun dia, rahimahullah. Ya. Ada seorang ustaz PAS. Dia mendoakan Guan Eng atas mimbar khutbah Supaya masuk Islam. supaya masuk Islam. Ya. Okay. Perbuatan dia betul tak betul? Betul. Betul. Kan? Ketika itu. Bila dia sayang. Pada ketika itu ada yang lebih lajak daripada laju yang kata Guan Eng itu Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya tidak. Guan Eng kata saya nak mengkaji tentang Umar bin Abdul Aziz. Dan Guan Eng kata yang paling takutnya adalah 2 tahun lepas perintah dengan elok tu mati, dan matinya tu ada unsur pengkhianatan sikit. Guan Eng kata takut juga kan. Guan Eng kata nak ambil Umar bin Abdul Aziz sebagai model. Rujukan saja. Ada yang lebih lajak daripada laju. Dia kata Guan Eng tu jadi Umar bin Abdul Aziz. Nampak tak? Ini masalah PAS. Dia melampau. Okay. Dia melampau dalam apa tu? Bila dia suka kepada sesuatu tu, dia terlalu lebih-lebih. Akhirnya dia akan berasa orang macam dia. Hak ni yang kedua. Jadi pasal apa? Ketika itu dia melampau, DAP pun tak minta sebenarnya. Kan? Dia melampau, lalu dia anggap kata, Pok ni pun tak nak jadi macam aku juga. Asal kata DAP kata, mana kata Ustaz nak kata dia dulu dia rasa dia tu khadam. Dia rasa dia khadam. Jadi dia anggap orang itu khadam. Dia anggap kata orang pun macam dia. Memang dalam cara fikir manusia memang macam tu. Bila dia macam tu, dia rasa orang pun macam tu. Ini masalah kepada kawan-kawan dalam PAS. Saya rasa maknanya PAS rasa khadam, dia sedang mengata diri yang dulu lah. Ya. Tetapi Amanah tidak khadam DAP. Tak khadam DAP. Bukti dia hujah dia. Okey. Saya ada satu ketika masa PKP tu, ahli debat kita, pensyarah debat di Qatar, Salman Ali, Ustaz Salman Ali. Ustaz Salman Ali dia ada buat Siri debat. Bukan siri debat, dia wawancara lah. Masa tu tak terkenal dengan podcast kan. Dia daripada Qatar buat melalui Zoom. Dia jemput saya. Dan benar ni yang dia sebut, dilihat sebagai Amanah ni khadam DAP. Saya kata sebut, dan saya ingat dah 5-6 tahun, tapi jawapan dia masih relevan. Dan itulah kita pegang. Dia bukan dilihat, dikatakan. Kita tuduh kepada orang, bila kita kata, kita ulang-ulang, akhirnya orang akan rasa. Hak inilah yang PAS buat. PAS masukkan kepada pengikut dia. Mana dia sengaja mengatakan. Dia bukan dilihat. Dia create benda tu. Kalau dilihat, di mana? Di mana nak membuktikan? Okey, saya contoh 22 bulan dasar rahmatan lil alamin itu adalah dasar amanah. Ya. Dasar itu boleh dijadikan sebagai dasar pentadbiran Islam peringkat negara. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Raja-Raja Melayu. Waktu tu Menteri Agama Dr. Mujahid, dia turun daripada kementerian ke kementerian buat town hall, menceritakan tentang SDG dan kaitannya dengan 3 falsafahan. Maqasid syariah sebagai falsafah, rahmatan lil alamin sebagai falsafah, maqasid syariah sebagai aplikasi, dan outputnya itu apa? Kita nak sebagai manhaj Malizi. Inilah cara wajah Islam nak dilaksanakan dalam kepelbagaian bangsa. Yang dilihat, dia tidak dilihat tapi dikatakan. Jadi dikatakan macam kita kata kalau di kampung-kampung kita buat lembaga lah, kita buat lembaga pokok-pokok lah, kita kata pokok tu berantu. Bantu, lama-lama ada hantu lah. Lama-lama kita orang percaya ada hantu. Orang percaya kita ada hantu. Jadi hak inilah yang dibomokkan, dikatakan terhadap amanah, dan orang PAS akhirnya dia percaya. Orang PAS dia percaya. Tapi dari segi, dan kita orang amanah pula, kita tak bolehlah pula kita terikut-ikut nak mempercayai. Jadi kita sebenarnya kita bukan nampak
kata kita sokong DAP, tapi kita dituduh, dikata pada peringkat orang PAS, pada peringkat orang PAS ni apa nama Ming, satu ketika 2 imam pun jadi, kahwin 2 kali pun jadi. Pasal apa? Pasal dikata benda tu diulang. Dan jadi Ustaz, okey, kalau kita dah tahu strategi PAS adalah mengulang benda yang sama. Maknanya dia kata. Jadi apa amanah buat untuk orang kata apa, untuk sebab itulah sebahagian daripada orang duk kata kat kita, 10 tahun dah hampa pasal apa hamba duk kata kat PAS lagi. Kita kata kat PAS, kita duk cerita, kita duk buang satu apa selai wajah PAS ni pasal apa? Pasal PAS pun tak berubah lagi. Okey. PAS tu adalah PAS yang kita tinggal dengan sifat ekstrim dia apa semua. 10 tahun lepas PAS tu masih, cuma dia makin kendor sikit, dia pergi ikut lain pula. Satu ketika dia kalau kita boleh sebutlah ekstrim kanan lah, agama yang pada pemahaman PAS tu, tiba-tiba dia pergi jadi bangsa. Dia ekstrim, dia pegang kepada apa pun, dia pegang secara ekstrim. Tapi saya rasa PAS kan ni, dia bukan ekstrim, dia betul-betul mereka wali dan dia boleh berubah-ubah. 1 jam. Okey, contoh. Saya setuju. Sebagainya dia ambil flexibility. Tapi dalam masa yang sama, dia pegang kepada apa pun, dia pegang secara melampau, secara ekstrim. Ya. Secara ekstrim dia pegang. Saidina Ali kata macam ni. Saidina Ali bagi pedoman kita dalam berkawan dan juga bermusuh. Saidina Ali kata apa? Nak kasih kepada seseorang, kasihlah sekadarnya. Boleh jadi satu hari kamu akan menjadi musuh yang paling kuat dengan dia. Nak bermusuh dengan seseorang, musuhlah pada kadarnya. Boleh jadi satu hari kamu akan jadi orang yang paling kamu kasih. Jadi PAS ni, sama ada dia berkasih ataupun dia bermusuh, dia melampau. Dia melampau. Ini masalah PAS. Sama juga kalau kita tengok ketika Sanusi mengkritik Wabi Howard tentang Wabi Howard membacakan tafsir ayat Al-Quran. Dia kata ini kerajaan liberal. Bila datang muktamar pada bulan lepas, bila ketua kelab penyokong PAS baca Al-Quran, bukan baca tafsir, baca Al-Quran dengan tajuk yang salah, Sanusi tak komen apa-apa. Itu yang saya kata tadi ni. Dia berpegang hitam putih dia tu. Hitam putih dia dan sikap kewalaunan dia yang tinggi tu. Kewalaunan gitu. Dia dua-dua tu. Dia satu sikap hitam putih tu kan. Asal kamu buat salah, orang yang aku buat tak apa. Dan bila yang buat tu adalah PAS, lepas tahu lah, lepas ada dalil lah. Terhadap Howard Lee banyak. Saya tulis buku, sebuah khas buku. Tajuk dia adalah Pemutar Dalil. Pemutar dalil dah keluar belum? Keluar dah. Saya tak jumpa lagi pemutar dalil. Pemutar dalil nanti kita bawa. Buku Pemutar Dalil ni, asal tajuk dia saya nak buat penunggang agama lah. Nak sebut dalil-dalil yang dia boleh ubah. Yang terbaru ni sebagai contoh kan. Bila Kedah naik, masuk isu Kedah. Kedah naikkan apa nama cukai. Poin saya macam ni. Orang yang sama, pakai serban yang sama, dalam kuliah yang berbeza lah, satu di tempat yang sama, satu ketika dia mengulas bajet 2026. Dia kata apa? Dia kata cukai naik, cukai man macam-macam lah. Cukai man apa. Lepas tu dia ulang pula apa yang dikatakan oleh apa nama Fawaz, MP Matampau. Dia kata ini adalah kerajaan jibayah, kerajaan yang menaikkan. Islam tidak membenarkan cukai. Bukan kerana nak naik cukai, Islam tidak diperintahkan dengan cukai. Islam diperintahkan dengan ini duit negara, kita perlu balik kekayaan. Seakan-akan kalau kata dia nak perintah cara Islam, dia tak nak cukai langsung. Tiba-tiba naik cukai. Dia kata apa? Dia kata embas nak jalan macam mana? Kalau tak ada cukai. Boleh fikir macam tu pula Dia sentiasa ada jawapan. Pasal dia tadi ni, dia cara fikir dia adalah hitam putih. Asal hak aku betul, asal hak orang lain semua salah. Dan yang keduanya, di peringkat pengikut dia pula tak masuk. Asal kata pemimpin aku sebut Islam lah. Dan apabila kita tengok temu ramah Sanusi dengan wartawan pun, cara dia bercakap tu pun seolah-olah hujah kita lah. Hujah yang realiti memerintah memang lagu tu. Zaman Nabi pun ada cukai. Tapi cara dia bentuk tu, ketika dia nak hantam tu, seakan-akan jibayah ni satu konsep pemerintahan yang disebut oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun kata sebuah kerajaan yang dia kira nak naikkan cukai, dia kira nak dengan menidakkan unsur
pembangunan insaniah, itulah kerajaan Jibayah. Tapi dia gambarkan ke bawah dia ceramah di Mandi Orai, dia ceramah di Jeli, dia ceramah di Kuala Nerang, dia ceramah di kampung ni, dalam usrah-usrah ni, seakan-akan kerajaan Islam tu kerajaan yang tak kutip cukai. Hak ni saya nak kata celakanya, tapi saya tarik balik ya. Hak ni lah yang jadi masalah ni. Okey, Ustaz, kalau Ustaz boleh beritahu kepada rakyat Kedah. Okey, hari ni dia ada hadapan Ustaz adalah rakyat Kedah. Tengok bagaimana kepimpinan Sanusi yang boleh jadi cukamen, yang kerja dia menyanyi. Berkaraoke, tak ada apa-apa kebaikan pada Kedah. Apa Ustaz nak sampaikan pada saya kata macam ni, sebenarnya kita saya buat analogi dalam bentuk penyakit. Okey. Kalau kita sakit bisui, kita perlu selesaikannya dengan cara ubat bisui. Tapi masalah Sanusi ni ialah sakit bisui dia berubat dengan ubat darah tinggi. Kok lah minum makan ubat darah tinggi nak pecah bisui. Tak betul. Jadi itulah caranya. Sekarang ni penyakit kepada orang politik ni, ataupun kita kata penyakit yang dia pergi cari, bila kita menang, kita perlu mentadbir negara, kita perlu mentadbir negeri, dan kita ketika mana kita mentadbir, sudah tentulah dengan cara politik, dengan cara pentadbiran, kan? Kita kalau ekosistem yang sedia ada, itulah yang kita jalankan, bukanlah dengan cara kita pergi gambarkan sistem yang dibuat oleh orang yang akhirnya kita kena laksanakan juga, itu kita gambarkan cukup teruk. Inilah yang sedang dibuat oleh Sanusi. Sanusi sebenarnya dia bukan pemimpin politik, tapi Sanusi adalah badut politik. Jadi dia asal kata kok mana pun dia nak kata hak dia itulah yang paling tepat, dan akhirnya dia kena kalau kita boleh guna, kena fitnahkan orang, kena huduhkan orang, kena kata kena bakar sentimen orang. Sebab tu dalam pilihan raya 2022 kan, oi negeri kita orang nak ambil dah, oi. Ya, betul kan. Waktu apa dia kata kat Howard Lee tu, dia berlebihan. Kotel pun tak kira dia kata. Tapi dia punya sikap tu Ustaz. Sikap dia tu yang pertama sekalinya kita tengok dalam kita kata dua sesi pentadbiran, dua kali lah. Maksud kali yang kedua lah. Sanusi penggalan kedua. Dia mentadbir di Kedah ni kan. Walaupun kita kata tidak ada sebarang kejayaan yang kita boleh banggakan lah. Tetapi dia punya sokongan rakyat tu menyokong dia macam ni. Dia sebenarnya kejayaan ni satu benda yang subjektif. Okey. Pada golongan walaun dia telah berjaya. Okey. Kan? Pada golongan walaun dia telah berjaya. Satu orang pemimpin yang digambarkan berani. Okey. Satu Bing, Fidah orang Kedah. Bing bukan orang Kedah. Fidah setiap minggu balik Kedah. Kalau kata di Kedah ni Islam dalam bentuk acara, memang Sanusi bagi. Kira buat selawat dekat stadium tu kira okey lah. Stadium okey lah. Okey lah. Sebab pada cara fikir yang dibina, kerajaan Islam kerajaan yang seumpama itulah. Okey. Jadi dia tidak memberikan kepentingan kepada isu ekonomi ke, isu good governance ke, itu bukan keutamaan. Keutamaannya adalah kita boleh menampakkan tentang syiar-syiar Islam. Dulu ni itulah yang disalahkan kepada UMNO. Tapi rupanya ruang yang boleh diambil adalah melalui penonjolan syiar. Sekarang ni diambil. Itulah kata politik itu sebenarnya adalah tentang peluang, tentang kesempatan. Jadi itulah Sanusi. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Dan insya-Allah kita akan bersiar lagi insya-Allah. Dan banyak tajuk, dan hari ni kita banyak cerita pasal PAS. InsyaAllah kalau lain hari kita akan, kalau mungkin orang akan kata pasal apa duk cerita tentang PAS. Kenapa? Saya sebut sekali lagi, saya ulang sebut. Kerana PAS masih belum berubah. Wajah PAS masih belum berubah. Kata kunci kepada PAS itu adalah melampau. Dan kita wajib lawan. Kita wajib lawan. Dia tak bersetuju dengan sesiapa pun. Dia akan, sikap dia adalah melampau. Satu ketika yang pergi sampai kepada kafir mengkafir tu, bukanlah satu keputusan yang dibuat di peringkat tertulis dan sebagainya. Tapi bagaimana sikap melampau itulah menyebabkan orang bawah tu terlebih lajak daripada laju. Saya setuju Sat, sebab saya tengok bagaimana PAS Kelantan dengan PAS Kedah, dua-dua adalah
kononnya juara Islam. Tetapi kalau di Kelantan haram buka panggung wayang. Di Kedah ada. Jadi dia melampau. dia melampau. Jadi saya Asas dia bukan burhan. Asas dia bukan hujah. Tapi asas dia adalah sikap hitam putih dia tadi ni. Ya. Hak bersama dengan kita mesti putih, hak tak bersama dengan kita. tadi saya rasa tak sedap kalau kita dah serapah, tapi bila kata ustaz kata tadi kita lawan kata saya setuju. Podcast kita ini kita akan betul-betul kita akan melondehkan tentang Jangan londeh lah. Kita londeh. Cari. Kita cari apa Sebab dia bukan masalah di bawah. Masalah dia di wajah wajah. PAS tu dia. Kita akan mempamerkan wajah PAS yang sebenar kerana macam mana kata Fidah Syatih tadi, orang suka kerana dia tunjuk make up tentang Islam. Contoh di Kelantan lah, kita nak buat Islam buka paip keluar air kuning. Islam sebab tak boleh nak buat. Sebab benda yang dibawa ke bawah adalah syiar tadi ni. Ya. Adalah wajah kan, kepiah. Ya. Islam yang dalam bentuk wajah ni. Make up je lah, luaran semata-mata. Make up. Dan sebelum Kosmetik. sebelum kita habis lah. Dan adakah benda itu menunjukkan bahawa masyarakat kita hari ini begitu mudah untuk menerima orang kata apa pelakon-pelakon politik ni. Dia bubur serban sikit, dia macam ni. Okay. Dia macam ni. Kebetulan lah Allah Ta'ala uji bangsa Melayu kita ni. Dia ada dua benda yang paling asas dalam Al-Quran. Dan kita kata sunnah lah. Orang Melayu kita ni kurang sikit. Kan? Apa dia? Yang pertama baca. Orang Melayu kita ni kurang baca. Bangsa lain rajin baca. Satu. Yang keduanya adalah berjalan. Berjalan ni ayat dalam surah Rum. Allah Ta'ala suruh berjalan. Tujuan berjalan ni bila kita baca, kita akan buka ufuk minda kita, ufuk pengetahuan kita. Bila kita berjalan, kita akan buka ufuk, kita tengok orang kan. Kita tak perak. Dan pasal apa Melayu mudah untuk terpikat tu? Pasal sempadan orang Melayu ni terlalu dekat. Kan? Kalau kata orang Kuala Nerang tu mungkin dia daripada Pekan Kuala Nerang sampai ke belah Nakar belah ni dia pergi sampai kepada sikit-sikit kat padang Resak belah tu. Jadi kecil dia kalau orang belah-belah main pada Simpang Pak Kuak pergi Pekan Lostang, sempit, menyebabkan ni ujian kita lah. Pasal apa orang Melayu dia agak mudah kan. Dan budaya kagum di kalangan orang Melayu tu cukup ni. Tu kalau kita ke tepi cari unsur-unsur misteri dalam cara berfikir orang Melayu terhadap agama, kita akan jumpa. Tu kita kira lagi. Tapi sebenarnya ni sampai ayam tak pergi. Tapi sebenarnya saya kira memang saya tadi macam was-was nak lawan secara setiap minggu, setiap bulan. Tapi bila ustaz ada, saya rasa betul benda ni menjadi kewajipan kerana dia bukan sekadar Melayu di Malaysia ustaz. Kalau kita tengok Melayu di Indonesia yang boleh diperbodohkan kerana agama, dia ada seorang ustaz ada mengikut bahasa semut. Dia cakap bahasa Gufron. Dia boleh cakap dengan mereka, ramai mengikut. Dan hari ni kita tengok di Malaysia pun ustaz-ustaz itu kadang-kadang kita kesian. Dia seolah dia ustaz tetapi dia maki hamun. Parti tu katanya parti Labour Islam tetapi mencelaka orang lain. Semalam selepas habis perasmian convention awal kata wanita mana, saya pergi sembahyang di sebuah masjid. Pas sembahyang sebuah masjid, seorang agamawan tersohor lah, kenal. Dia berjumpa saya, tengok, kata Ustaz Ridwan, saya kata ya. Lepas tu bincang tentang apa? Bincang tentang beberapa pembawaan kefahaman agama yang dalam bentuk-bentuk yang cerita di Kedah dia banyak. Nabi Adam turun di Kedah, di Gunung Jerai. Di Gunung Jerai kan. Di mai pula Siti Khadijah Melayu. Siti Khadijah orang Melayu. Macam-macam. Dan semua itu berlaku di Kedah. Kayu kapal Bari Tamin dekat Kedah. Tarik Mezak Kedah. Macam-macam lah. Saidina Osman pernah turun di Kedah. Saidina Osman betul. Saidina Osman memang pernah duduk di Kedah. Saidina Osman mana ni? Ada satu orang tu ejen insurans, nama dia Saidina Osman. Itu sungguh. Okey, terima kasih. Saya sebenarnya tadi saya duduk fikir ini podcast ni lah kita nak cakap apa-apa, tetapi saya kira malam ni saya akan kepada penonton anda boleh senaraikan apa lagi yang kita nak bongkarkan tentang apa yang pas silap. Sebagai saya kita kena ada podcast khas, kita beritahu
contoh kejahatan yang dia buat di parlimen. Contoh saya kata ahli parlimen pendang, mencelakakan orang. Kita akan bongkar lagi. Kejahatan PAS dalam mentadbir. Contoh duk janji RUU 355 hudud tapi tak buat. Yang paling pentingnya pada kita, isunya adalah bukan sekadar tentang perkara-perkara tersebut yang dia akan berlaku lagi lah. Hulu celaka ke hulu laknat. Hulu laknat dia. Dia akan lagi berlaku. Pasal apa kita kena cakap? Pada kita adalah dia menanggung dan dia kononnya mewakili Islam. Itu yang paling kita nak kena jaga tentang nama baik Islam. Selagi mana dia buat kejahatan menggunakan nama Islam, kita akan lawan. Kita akan lawan. So podcast ni kita akan panggil lagi Ustaz Wan. Cuma kita minta respon daripada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Boleh komen di bawah apa lagi isu. Komen ni biasa dia akan main tu, dia akan kata puak ni khadam di AP berapa ni AP banyak. Satu tahap kalau anda bersedia nak berpodcast dengan Ustaz Wan, nak cakap bahawa PAS ni betul-betul parti Islam, kami akan terima. Kami kata parti Islam Malaysia tidak Islam yang sebenar. Itu Ustaz betul boleh kita cakap macam tu. Burhan, kita boleh bercakap dengan kita membawa bukti dan burhan. Kita punya pandangan parti Islam Malaysia yang daftar dengan ROS parti itu tetapi tidak membawa cara Islam yang betul. Cara gufron je kita tengok. Ala-ala gufron saja. Maaf saya kata ala-ala gufron yang make up, yang membodohkan ayat. Selagi itu kita akan lawan. Ustaz, akhir kata sedikit Ustaz pada penonton kita. Saya tahun 2000 berapa ketika dalam PKP saya tulis jangan pajak otak. Sebab saya melihat masalah orang kita adalah kita mudah untuk memajak otak kepada orang. Jangan mempercayai siapapun, bilapun dan di manapun. Gunakanlah otak kita untuk berfikir. Jangan pajak otak seperti mana kata Ustaz, seperti kata Niliana Mazuki. Fida Syati ada apa nak kata sekali lagi? Saya nak ucapkan kepada semua para penonton kita, insya-Allah kita akan kembali dengan tajuk-tajuk yang lain di Cakap Je. Tajuk kita adalah kita nak lawan PAS apa saja dia buat salah yang menggunakan agama. Sebab saya ingat lagi Ustaz dalam Dewan PAS tu, Ustaz kata datang ke hujah. Islam itu betul hujah. So kita akan tengok kalau ada video, kita akan mainkan video apa yang benda yang dia silap, yang dia salah. Seperti mana saya sebut, kalau dia menggunakan agama. Sudah menjadi tanggungjawab kita untuk lawan kejahilan yang telah pun mereka sebarkan kepada rakyat ataupun apa candu menggunakan agama ini. InsyaAllah. Kita jumpa di next episode lah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton Ustaz. Kita dah nak tutup ini. Jadi jumpa Ustaz. Tengok kamera. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton. Ini podcast Cakap Je kali ke-7 yang setelah setahun kita bercuti. Kita akan teruskan dan antara tetamu wajib kita lah Ustaz Wan kerana Ustaz Ridwan Abu Bakar. Kenapa? Pertama kali kalau Jemi yang cakap tak percaya. Jemi ni, tapi kalau Ustaz Ridwan saya cakap bahawa tak percaya kan. Tapi kita akan terus asap minda mereka untuk ajak mereka berfikir insya-Allah. Kenapa? Kerana ustaz dia memang berlatar belakangkan orang agama, dia belajar tentang agama. Saya pun belajar juga, tapi dia lebih faqih, dia lebih faham dan lebih faham. Saya kira kita kata fas'al ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kita beri pada orang yang betul ahli. Kalau nak cakap tentang politik lawan PAS berkenaan agama, kita akan gunakan Ustaz Wan. Jadi terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.